Pahang masa tu apa dia panggil Galacticos lah masa tu. Tim Real Madrid. Real Madrid Malaysia masa tu. Semua star tu, Indra Putra, Haio, Irwan, Rosdi Talib. Macam mana dianggap sebagai barisan bintang? Bila dah saya pilih nak pergi ke Pahang, lepas tu bila saya tengok, yalah masa tu coach Zainal, kita punya chief kan, kita punya chief. Bila dia panggil kita tu, makna dia percayalah dekat kita. Di situ lagi kita nampak cabaran tu lagi tinggi. Kita dapat experience dengan cepat lah bila kita duduk dengan player-player yang bagus-bagus ni. So kita tengok, kita belajar lah dengan abang-abang kita. Rosdi Talib pun walaupun dia kawan dengan kita pun kadang-kadang dalam hati ni, aku ni, dia ni idola aku ni. So kita tengok lah di situ. Kelebihan dia, kita boleh tengok dia live. Mana dia semua yang saya dah belajar ni, saya tengok pemain-pemain ni semua serius lah dalam waktu latihan, sangat serius. Jadi apa kelebihan Chief masa tu untuk dia handle pasukan Pahang barisan bintang? Satu, dia punya figura tu buat bagi kita respect dia. So kalau dia cakap betul ke tak betul ke, kita mesti tunduk kan. Lepas tu dia ni dengan pemain dia baik lah. Di situ kot mungkin chemistry tu. Dengan Pahang menang Liga Super yang kali pertama tu? Yap, Liga Super. Kemudian menang apa lagi? FA Cup. Piala FA. Tapi Piala Malaysia kalah kalah. Selangor Kalah semi-final. Pahang walaupun ada barisan bintang kalah Mistake kecil masa tu. Mistake siapa? Mistake lah. Nanti dia marah saya pula, saya sebut bukan nama Irwan dia. Fazli Idrus lah. Bukan. Saya jarang buat mistake. Back tengah lah tu. Oh, jarang buat mistake Jarang saya buat mistake.